Dan Nabi yang diutuskan pada waktu itu ialah Nabi Allah Musa, di samping abangnya Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Dan Nabi Allah Musa sebagaimana yang kita ketahui, antara Nabi ataupun Rasul yang paling banyak namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara sekalian Nabi-Nabi dan Rasul, iaitu Allah menyebut kalimah Musa sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Jauh lebih banyak daripada Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Dan tambahan pula Nabi Allah Musa termasuk di kalangan Rasul yang bertaraf ulul azmi, yang paling banyak menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 40 sebagai contoh, firman Allah, wa fatannaka futunan, kami akan menguji kamu wahai Musa dengan pelbagai bermacam-macam ujian. Dan ini terbukti kita mengetahui tentang ujian-ujian tersebut sepanjang kita menelaah ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita lihat secara umum, Allah menyebut kisah Nabi Musa ni boleh dikatakan secara detail dan terperinci di dalam 4 surah. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Al-A'raf, yang ketiga surah Taha, dan keempat surah Al-Qasas. Ni 4 surah yang boleh dikatakan detail dan terperinci mengenai kisah Nabi Musa. Walau bagaimanapun ada kisah Musa yang diselitkan oleh Allah di dalam surah-surah yang lain. Contoh malam ni kisah Nabi Musa tapi duduk dalam surah Yunus. Baik. Bila membincangkan hal tersebut, kita ambil satu skop yang dibahaskan oleh Allah, iaitu satu peristiwa ketika mana Nabi Musa telah mengeluarkan ataupun membawa kaumnya Bani Israel keluar daripada bumi Mesir, yang mana Bani Israel ni sewaktu keberadaan mereka di bumi Mesir, mereka dijadikan sebagai golongan kelas kedua. Kebanyakan daripada mereka menjadi hamba-hamba ataupun abdi kepada pemerintahan Fir'aun. Kebanyakan daripada mereka disiksa, dizalimi dan dilakukan penindasan terhadap Bani Israel. Bahkan kalau kita melihat kisah sayu dan sedih, bagaimana anak-anak Bani Israel yang baru dilahirkan, mereka ini diancam bunuh oleh Fir'aun. Anak-anak yang masih kecil yang baru dilahirkan dibunuh. Bahkan sebelum itu ketika ibu-ibu Bani Israel ini mengandungkan anak-anak mereka, mereka dah awal-awal lagi dah dikuarantinkan. Jadi hak mana mengandung detect, tangkap awal-awal, kemudian jaga sampai tahap nak mengandung, mereka dikuarantin. Ada bidan-bidan khusus, tujuannya untuk mengenal pasti anak yang bakal dilahirkan tu lelaki ke perempuan. Kalau perempuan, abaikan, biarlah. Kalau lelaki, maka hukuman dia, anak tersebut akan dibunuh. Dan antara anak yang terselamat sesuai dengan ketentuan dan takdir oleh Allah ialah Nabi Musa alaihi salam sendiri. Jadi berikutan daripada hal tersebut, sampai satu tahap kezaliman, penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun dengan kepimpinan dan pemerintahannya pada masa itu, Allah telah mengizinkan Nabi Musa bersama abangnya Nabi Harun untuk memimpin, mengetuai ataupun mengemudi sekalian Bani Israel untuk dibawa keluar daripada bumi Mesir. Dan mereka telah dijanjikan oleh Allah akan satu tanah yang disebut dalam sejarah The Promised Land. Tanah yang dijanjikan iaitu bumi Kan'an. Yang mana bumi Kan'an itu hari inilah dikenali sebagai bumi
Palestin. Baik, tanah itu pada awalnya dijanjikan kepada mereka bila mereka terselamat daripada kejaran Fir'aun dan bala tenteranya kelak. Dan bila kita melihat kepada ayat ini, seolah-olah gambarannya bila Nabi Musa nak bawa Bani Israel ni keluar, dalam kuliah-kuliah sebelum ni saya dah ceritakan, mungkin di tempat lain, tapi tuan-tuan boleh rujuklah YouTube daripada kuliah tersebut tentang kisah Nabi Musa nak bawa Bani Israel ni keluar. Mereka nak keluar ni, ada sebahagian wanita-wanita Bani Israel yang sebelum ni mereka pernah meminjam barang-barang perhiasan berupa emas dan perak daripada wanita-wanita Mesir, iaitu dari bangsa Kipti. Jadi pada malam mereka nak keluar tu, mereka tak sempat memulangkan balik perhiasan-perhiasan tadi, lalu mereka bawa bersama mereka. Yang kelak barang-barang perhiasan itulah yang terdiri daripada emas-emas, itulah benda yang digunakan oleh Samiri untuk membentuk lembu daripada emas. Ada kisah yang panjang selepas mereka terselamat. Baik. Jadi malam mereka nak keluar itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel ni seolah-olah hilang punca. Tak bertemu jalan dan arah mana yang sepatutnya mereka guna, mereka cari nak keluar meninggalkan bumi Mesir. Padahal mereka ni dah lama duduk di Mesir. Mereka tahu selok-belok jalan untuk keluar daripada Mesir. Kalau jalan ni nak menuju ke mana, kalau jalan ni nak pi ke mana, kalau lorong ni nak tala ke mana. Tapi malam mereka nak keluar tu seolah-olah mereka dikelirukan oleh Allah. Tak bertemu punca. Jadi dalam keadaan tersebut mereka mencari-cari jawapan dan alasan mengapa hal demikian berlaku, sedangkan konteks malam tu begitu penting. Malam ni kita nak keluar, kita nak terlepas daripada belenggu dan cengkaman Fir'aun, tiba-tiba jadi lagu ni. Maka bila mereka fikir, tiba-tiba datang seorang tua daripada kalangan Bani Israel, yang mana orang tua ni cuba bagi pandangan dan pendapat bahawa kemungkinan apa yang mereka alami sekarang ni ada sebab-sebab dia. Lalu orang tua ni cerita kepada Nabi Allah Musa dan Harun, dahulu nenek-nenek moyang kita pernah menyebut kisah ataupun peristiwa ni. Asal kita bukan datang daripada sini. Kita bukan orang Mesir, walaupun dah lama duduk dan menetap di Mesir. Asal kita ialah tempat yang dijanjikan tu. Yang Allah janji tu bumi Palestin, bumi Kanaan tu. Yang sebelum ni di situlah asal kita kerana nenek moyang kita berada di sana. Asalnya Nabi Allah Ibrahim menetap di sana. Nabi Allah Ishak menetap di sana. Nabi Allah Yaqub menetap di sana. Yang mana Nabi Allah Yaqub ini melahirkan 12 keturunan Bani Israel. Jadi selepas berlaku penganiayaan saudara-saudara Yusuf terhadap dia, maka Nabi Yusuf sampai ke negeri Mesir. Lalu dia menjadi antara, kalau kita boleh sebut hari ini, mungkin sebagai Menteri Perbendaharaan atau Kewangan, orang yang ditugaskan oleh Maharaja Mesir untuk jaga hal ehwal ekonomi. Jadi pendekkan cerita, Nabi Allah Yusuf ni ajak adik-beradik dia, ajak bapa dia dan seluruh Bani Israel tu berhijrah ke negeri Mesir. Jadi mereka tu asal di Palestin dah. Jadi bila duduk hijrah lama duduk sini, Allah janjikan mereka kembali ke tempat mereka. Jadi ada perjanjian yang telah dibuat oleh orang yang paling awal masuk dulu. Jadi waktu tu masih ada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan perjanjian yang dibuat dengan 12 Bani Israel ini mengatakan, kita ni sama-sama datang dari Palestin dan sama-sama masuk ke dalam bumi Mesir. Jadi sekiranya satu masa kita ni nak keluar balik daripada sini,
kita pun kena keluar sama-sama. Jadi antara orang yang melakukan perjanjian mula tu ialah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf telah wafat di bumi Mesir. Maksudnya kalau kita nak keluar, apa perlu dibuat? Kena cari di mana kubur dan makam Nabi Yusuf, kita kena gali, korek, bawa sekali sewaktu kita nak keluar. Ni sebab tak temu jalan ni, sebab kita tinggal dia. Jadi nak cari di mana? Nak cari di mana? Lama dah masa, orang pun tak tahu dah di mana kubur, di mana makam Nabi Allah Yusuf. Jadi bila macam tu, ada orang tua habaq, kalau ada pun yang masih mengetahui di mana makam Nabi Yusuf, ada seorang wanita tua. Jadi kita kena cari dia. Kita kena cari dia. Maka pi carilah wanita tua tersebut, lalu bertemu dengan wanita tu. Jadi tanyalah duk mana kubur Nabi Yusuf. Jadi bila ditanya, wanita ni tak mau habaq. Walaupun dia tahu. Walaupun dia tahu, dia tak mau habaq. Benda ni penting. Jadi Nabi Musa tanya kepada dia, kamu nak apa sebagai imbuhan atau ganjaran kamu bagi tahu kami di mana makam Nabi Yusuf? Lalu diman pula dia. Boleh tak kamu berjanji dengan aku satu perkara? Apa dia? Aku boleh tunjuk di mana makam Nabi Yusuf dengan syarat kamu berdoa kepada Allah, minta pada Allah agar di akhirat kelak aku menjadi jiran kamu dalam syurga kelak. Wanita tu minta Nabi Musa ni doa pada Allah agar dia ni jadi jiran Nabi Musa di syurga kelak. Besar dia minta tu. Baik, kalau tuan-tuan nak tahu kisah ni, cari satu hadis berkenaan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat-sahabat di kalangan Arab Badui. Jadi satu ketika Rasulullah pi dekat sahabat Arab Badui, Rasulullah jumpa mereka, Rasulullah tanya, mintalah kepada aku apa yang kamu nak minta. Jadi yang diminta oleh Arab Badui itu apa? Dia minta unta. Bagi unta yang gemuk, unta yang boleh perah susu hari-hari. Jadi unta ni boleh kami perah susu dan dijadikan susu tu sebagai minuman harian kami. Dan kemudian unta ni kami boleh gunakan sebagai kenderaan untuk kami pi mana-mana. Jadi bila Rasulullah tanya, mintalah apa kamu nak minta, itulah yang diminta oleh lelaki Badui tadi. Lalu sebab Rasulullah nampak permintaan tersebut tu macam tak sesuai dengan permintaan Nabi. Contohnya macam ni. Kalaulah dibandingkan atau diibaratkan, andai kalaulah Rasulullah tu datang jumpa kita dan Rasulullah tanya, mintalah apa yang kamu nak minta, kita nak minta apa? Kalau Nabi tanya lagu tu, mesti kita nak minta yang besar-besar kan? Wahai Rasulullah, doakan aku jadi orang beriman, jadi orang soleh, jadi teman kamu di syurga kelak, jadi antara penghuni syurga. Kita nak minta benda-benda demikian. Jadi Rasulullah kata, kenapa kamu tidak meminta kepada aku seperti permintaan wanita tua Bani Israel kepada Nabi Musa? Jadi bila sahabat-sahabat dengar Nabi sebut macam ni, sebab tak pernah tahu apa hal, apa kisah sebenar cerita pasal permintaan wanita tu. Lalu bila Nabi cerita dalam hadis tu, keluarlah cerita tadi. Jadi sepatutnya kamu minta satu-satu yang besar macam wanita tua tu minta. Nak jadi apa? Jiran Nabi Musa. Ni duk pergi minta unta pula dak. Kalau kita hari ni minta apa? Bagi Mercedes biji kan, ataupun bagi BMW biji, tak payahlah minta benda tu. Nabi ni, kecuali datuk-datuk tanya, ustaz nak tambah koleksi kereta ke? Boleh juga. Contoh dak. Okey. Baik. Jadi bila pi cari, ringkas cerita, jumpa dan bawa jasad Nabi Yusuf sekali, maka bertemulah jalan tu. Memang itulah jawapan dia. Jadi bila keluar pada malam hari tu, memang di penghujung malam tu, kisah keluarnya mereka ni dapat diketahui oleh Fir'aun. Patutnya malam tu juga Fir'aun cari dan kejar mereka. Tapi Fir'aun tak mau kejar lagi.
Dia kata kita akan mula kejar mereka bila kita terdengar kokokkan awal ayam di pagi hari esok, baru kita start cari. Sebab bagi Fir'aun berkemungkinan kawan-kawan ni jalan kaki je. Dia nanti mungkin naik chariot, mungkin naik kuda, naik kenderaan hebat-hebat. Bagi dia sempat dan dah nak lari ke mana dah geng-geng ni. Jadi bila dia beranggapan demikian, ditakdirkan oleh Allah. Kisah ni tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Baqarah. Ada satu ayat, fa'anjainakum min ali fir'aun, dan Allah selamatkan kamu daripada bala tentera Fir'aun. Tu satu riwayat daripada Abdul Razzaq. Abdul Razzaq kata telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abu Ishaq Al-Hamdani dari Amru bin Maimun Al-Audi. Dia menceritakan sehubungan dengan ayat tu, ditakdirkan oleh Allah pagi esok tak ada sekok pun ayam jantan berkokok. Dia kata ayam jantan berkokok kita akan start cari. Takdir Allah tak ada sekok ayam berkokok. Jadi bila hari itu dah meninggi, maka Fir'aun pun keluar menemui kita kata ahli-ahli jawatan kuasa dia, lalu minta disediakan kepada dia, tak tahulah jumlah dia, kambing. Mungkin beratus-ratus ekor kambing, dan dia sembelih semua kambing-kambing ni. Jadi selepas dia sembelih kambing ni, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan mengambil hati setiap daripada kambing-kambing ini sebelum berada di hadapanku 600,000 daripada kalangan bangsa Kipti. Maksudnya dia nak suruh segala ahli jawatan kuasa dia, pengarah dia, tentera dia semua berkumpul sebelum dia ambil hati kambing-kambing yang dia sembelih ni. Jadi dalam sekejap saja atas arahan dan perintah daripada dia, dah berkumpul sejumlah, kalau dalam riwayat sebut 600,000 daripada kalangan bangsa Kipti Mesir. Tujuan dia nak pergi kejar Fir'aun. Dan dia hantar utusan-utusan dengan cepat dan pantas untuk panggil semua orang yang bekerja di bawah dia daripada segenap wilayah yang diperintah oleh Fir'aun. Jadi bila dah berkumpul semua, mereka pun startlah melakukan pengejaran terhadap Nabi Allah Musa, Harun dan Bani Israel. Jadi ringkas cerita, bilalah Bani Israel ni sampai di penjuru, kita kata dah di tepian Laut Merah. Sampai di tepian Laut Merah, tiba-tiba daripada kejauhan mereka nampak dah. Mereka boleh lihat dan boleh pandang keberadaan tentera-tentera Fir'aun sekali dengan Fir'aun sedang menuju ke arah mereka. Inilah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Qasas ayat 61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika mana kedua-dua belah pihak, dua-dua golongan ni, baik golongan Nabi Musa dengan sahabat dia pun saling melihat dan berpandangan. Maksudnya geng ni pun nampak tentera Fir'aun hak duk tengah kejap pun nampak Nabi Musa dengan Bani Israel. Qala ashabu Musa, telah berkata pengikut-pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya keberadaan kita telah tersusul. Maksudnya kita ni telah dapat dijejaki oleh Fir'aun dan tentera-tentera dia. Jadi apa kata Nabi Musa? Jawapan Nabi Musa ada ayat seterusnya, surah Al-Qasas ayat 62. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sesekali kita akan dijejaki dan disusuli oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa bersama denganku, sayahdin. Dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi bila keadaan ini, maka sebahagian Bani Israel mendesak agar Nabi Musa mencari jalan secepat mungkin. Nak buat lagu mana dah ni? Kita ni dalam keadaan tersepit, terperangkap, cuma dua pilihan. Pertama, kita redah laut, hadut depan kita ni. Kalau kita tak mau redah laut, kita kena pusing, U-turn kita kata ke belakang, tak ada jalan lain kecuali berperang dengan Fir'aun. Jadi nak berperang dengan Fir'aun, jumlah hampir sama. Sebab riwayat menyebut
Bani Israel yang mengikuti di belakang Nabi Musa hampir 600,000. 600,000. Bahkan kalau kita tengok sumber Bible dalam the book of Exodus pun 620,000 lebih. Hampir-hampir menyamai jumlah tu. Dan tentera Fir'aun daripada kalangan bangsa Kipti tadi pun 600,000. Kita kata dari sudut jumlah tu masih fair. Tapi yang tak fairnya apa? Tentera Fir'aun lengkap persenjataan, logistik, macam-macam lah kita kata. Kebiasaan alatan perang masa tu confirm ada lembing, confirm ada pedang, confirm ada anak panah, confirm ada jenis alat-alat yang lain. Sedangkan kawan ni tak ada apa-apa. Maksudnya untuk menang tu memang tipis. Tapi tak mau berlawan, tala balik ke depan, laut cari penyakit juga, nahas juga. Jadi apa pilihan yang mereka ada sekarang? Jadi atas desakan tersebut, salah seorang pengikut Nabi Allah Musa, dan dia jugalah orang yang sama jadi peneman Nabi Musa waktu mencari Nabi Allah Khidir. Siapa tu? Hak bawa bekas ada ikan tu kan, waktu cari Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi, itulah dia. Ada yang menyebut dia ini seorang Nabi, iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni ialah cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia masih lagi keturunan Bani Israel, cicit Nabi Yusuf. Yusha' bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam. Jadi bapa dia Nun, datuk dia Yufraim, dan Yufraim ni anak Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf ni anak beranak dengan Bani Israel yang lain lah. Baik. Sebab mereka ni masih keturunan yang sama. Cuma Nabi Musa ni dia keturunan Lewi. Adik-beradik Yusuf tu ada yang nama Lewi. Sebab Musa bin Imran bin Qahat bin Lewi. Musa ni cucu kepada Lewi, Yusha' cucu kepada Yusuf. Lewi dan Yusuf adik-beradik. Mereka masih lagi kaum kerabat yang dekat. Jadi bila minta petunjuk, apakah petunjuk daripada Tuhanmu wahai Musa? Musa tunjuk ke arah laut. Dan bila tunjuk ke arah laut, kawan ni pun naik atas kuda. Mungkin adalah kenderaan mereka beberapa ekor kuda. Kawan ni naik kuda terus pacu dengan laju masuk dalam laut. Pi sekerak, mari ombak derah, ombak besar lempak balik ke tepi. Dia pi pula tanya Nabi Musa, sekarang bagaimana Musa? Apa petunjuk Tuhanmu? Aku yakin dan percaya kamu tidak berdusta dan kamu tidak akan didustakan. Musa tunjuk lagi ke arah laut, pi pula kawan ni. Pi, masuk dalam laut, mari ayak derah, lempak sekali lagi, 2 kali. Tanya lagi, wahai Musa, apa petunjuk Tuhanmu? Sesungguhnya aku yakin dan percaya kamu tidak berdusta dan tidak didustakan. Pi kali yang ketiga, lempak lagi. Sekarang apa dia? Bila menghadapi saat ni lah. Kadang-kadang bila keadaan manusia tu tersepit, Allah memberi satu keluasan kepada mereka. Jadi waktu inilah datangnya wahyu daripada Allah agar Nabi Musa memukulkan tongkat dia ke arah laut. Jadi Nabi Musa pun pergi ke arah pantai, lalu melaksanakan arahan dan perintah daripada Allah, pukul laut tu. Jadi bila pukul laut tu terbelah dengan pukulan daripada tongkat tadi, sehingga kan belahan laut tu naik seolah-olah setinggi bukit dan gunung. Dan sebabnya kalau kita perhati, mungkin di sini ada kekeliruan. Tapi kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain, mungkin kita memahami selepas laut tu dibelah apa yang terjadi. Sebab ada setengah orang ingat laut tu terbelah kira ada lorong. Ya, ada lorong, tapi mungkin ada orang ingat satu lorong saja. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain cerita, daripada pukulan tongkat Nabi Musa tu terhasil 11 lorong. Yang mana 12 lorong, sesuai 12 lorong ni mengikut sib. Apa dia sib? Mengikut kabilah dan kaum Bani Israel tu. Yang ada 12 orang anak-anak Nabi Yaqub, yang terdiri daripada Syamun kan. Ada yang nama Lewi, ada yang nama Yahuza,
Ada yang nama Izakar, ada nama Zebulun, ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Jad, ada Ashir, ada Dan, Naftali. 12. Jadi mereka ni akan menggunakan lorong ni mengikut sib, mengikut bani dan kaum masing-masing. Mengikut 12 lorong tadi. Dan bila mereka diarahkan oleh Nabi Musa untuk melalui lorong masing-masing, mereka mula bergerak. Jadi bila mereka bergerak ni, apa lagi yang disebutkan dalam tafsir? Nak habaknya di sini, Allah masih lagi memberikan rahmat pada mereka. Jadi hari inilah contoh, kalau kita boleh buat benda yang sama. Contoh, bila kita buat benda sama, katakan ni, bila laut tu terbelah, mesti tanah yang paling bawah tu akan berayak lagi kan? Akan basah. Tapi satu lagi Allah beri kemudahan dan keselesaan kepada mereka, rujuk surah Taha ayat 77. Fadrib lahum tariqan. Boleh teruskan tak? Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darkan wa la tashqa. Baik. Jadikanlah laluan bagi mereka itu kering. Dalam laut tu keadaan dia tu tak basah, tak lembab. Jadi bila saja terbelah laut tu, tanah paling bawah laut tu hak mereka nak lalu tu, Allah perintahkan angin, bagi angin lalu menyebabkan tanah tu kering. Untuk memudahkan urusan mereka bergerak dan berjalan. Cuba bayangkan kalau kita kata betul-betul boleh buat benda yang hampir sama, tapi hak kita buat tu macam kita pi lepas musim-musim kemarau, lepas musim-musim buah kan, bila kita nak pi tangkap ikan tu kan, bila kita kuak air tu pun dia masih apa? Basah, lembab. Apatah lagi kalau nak berjalan confirm lecak. Jadi bila lecak ni melambatkan. Jadi nak memudahkan tu antara anugerah Allah. Kemudian apa yang Allah buat? La takhafu darkan wa la tashqa. Dan janganlah sesekali, apa dia? Kamu takut. Takut kamu tu dapat disusuli dan dijejaki oleh mereka. Dua benda. Lepas pada kering tu Allah bagi tahu, jangan kamu takut yang menyebabkan takut kamu ni, kan Dan Firaun tangkap, kan Dan Firaun jejak kita, tak payah takut isu tu. Wala tashqa. Dan jangan sesekali kamu rasa kan sampai tengah jalan laut tangkuk balik kan, kita lemah juga. Jadi jangan takut kamu akan dilemaskan oleh Allah daripada hasil belahan laut tu. Maksudnya Allah selamatkan mereka dengan dikeringkan laluan tadi. Firaun pun tak dan kejap, laut tu pun insya-Allah tak bertangkuk balik sewaktu mereka lalu. Dan yang lebih hebat diceritakan dalam tafsir, antara belahan-belahan tadi, maksudnya kalau saya ni satu kumpulan, sahabat kita ada satu kumpulan lain. Jadi Allah menjadikan antara celah-celah belahan tu seperti umpama cermin atau jendela yang terbuka. Macam nampak tingkap. Seolah-olah bila kita lalu, kita boleh nampak adik-beradik kita belah sana pun lalu juga sama seperti kita, untuk menghilangkan gusar dan gelisah. Takut bila tak ada benda tu, kan kita takut dia berasa lagu ni, kan aku seorang saja selamat, saudara kita tertinggal ke, saudara kita terlekat ke, saudara kita tak ada lepas ke, saudara kita kena tangkap, jadi tak tahu. Jadi Allah buat seolah-olah di antara celah-celah tadi, seolah-olah ada cerminan ataupun tingkap yang kita boleh tengok, oh selamat semua, alhamdulillah. Okey. Bila saja semua dah sampai, maka semua selamat berada di seberang sana. Ni laut ni, bukan kata sungai, bukan kata tasik. Mungkin kita boleh agak sejauh mana nak berjalan ni, kalau betul-betul laut kena belah. Kalau kita nak berjalan kan, jalan ni. Jadi bila selamat, alhamdulillah, selamatlah sampai di sana. Bilalah selamat sampai di sana, barulah Firaun tu baru sampai. Kawan tu selamat dah belah sana, Firaun dengan tentera dia baru sampai. Terkejut lah Firaun tak? Bila Firaun tengok, dia berasa takut. Firaun pun reti takut juga. Dia berasa ngeri. Dan buat pertama kalinya dia kurung niat dia. Dia seolah mau batalkan niat dia, tak mau teruskan pi menjejaki Bani Israel, dia nak patah balik.
Tapi kenapa dia tak boleh patah balik? Sebab janji Tuhan itu pasti dan waktu itu doa Nabi Musa telah dimakbulkan oleh Allah. Apa yang terjadi pasti akan terjadi. Yang asal dia nak balik, yang asal dia nak U-turn tadi, pasal apa dia masuk juga dalam tu? Di sinilah dikisahkan bahawa waktu tu Allah mengutuskan malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang dengan kuda dia. Dan kuda Jibril ini dikatakan amat menarik. Jadi lagu mana yang Fir'aun asalnya tak mau, tiba-tiba mau. Jadi kuda Jibril ni pi duk tepi, menarik dan memikat hati kuda hak Fir'aun naik tu. Seolah sama-sama cerita kuda pula ni, bukan cerita orang. Jadi kuda hak Jibril naik tu seolah mai kita pi lah. Tu saya cakap lah seolah nak bagi habak mudah. Jadi kuda Fir'aun ni tertarik. Jadi ikut. Bahkan bukan kuda Fir'aun, kuda lain pun ikut sekali. Jadi tujuan kuda tu nak menarik perhatian supaya masuk dalam laut tu. Jadi mau tak mau, tuan tu duduk atas kuda, dia kena pergi sekali dengan kuda lah. Jadi masuklah Fir'aun, masuklah tentera dia, sampai Allah utuskan pula seorang lagi, iaitu malaikat Mikail, hak bahagian last. Nak cek, kita panggil apa? Undercover lah tak? Nak tengok, biar confirm, habis semua masuk. Yang jadi kepala tu siapa? Jibril. Hak ni cek. Ni ada lagi pi. Hak ni ada lagi pi biar habis. Lalu diikuti dan disusuli oleh malaikat Mikail. Jadi bila dah masuk semua tu, yang terakhir masuk, hak depan sekali tu hampir nak sampai, maka berlakulah, kita sambung ayat tu apa dia? Hatta iza adrakahul gharaq. Maka janji Allah itu pasti akan berlaku, ditangkupkan balik, dicantumkan balik air laut yang terbelah daripada mukjizat tongkat Nabi Musa tadi. Bila dah tangkup balik, jadi asal. Bila jadi asal, duduk tengah-tengah laut ramai-ramai itu, tak boleh nak buat apa lah. Maka mereka terpaksa pula berhempas pulas, bergeluk, berjuang dengan maut masing-masing. Laut yang besar, ombak yang deras apa tu, mengumbang ambing mereka, membolak balik mereka, sehingga masing-masing menemui ajal dalam keadaan berhadapan dengan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siapa? Fir'aun sendiri. Jadi yang Allah cerita di sini, hatta sehingga iza adrakahul gharaq, ketika sampai Fir'aun tu dalam keadaan hampir tenggelam. Waktu ni boleh kita kata waktu sakarat dia lah, waktu sakarat maut dia. Dia insaf masa ni, insaf sungguh lah. Sebab Allah informasikan kepada kita kalam yang dia sebut ni. Qala, Fir'aun kata apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sekarang barulah aku percaya dan aku beriman bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani dan dipercayai kepadanya oleh Bani Israel tadi. Maksudnya hak Nabi Musa percaya dan beriman, hak Nabi Harun percaya dan beriman, hak Bani Israel percaya beriman tu, itulah Tuhan yang sebenar. Tapi penyesalan dia ni sudah tidak berguna lagi. Pun begitu, masih ada lagi perbahasan. Adakah ada lagi orang nak query lah, seolah-olah dah dia sempat beriman, sempat bertaubat, adakah Allah akan mengampunkan dosa Fir'aun? Dah dia sedar diri dah, insaf dah. Patuh seolah-olah ucapan dia tu tidak ada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan, iaitu Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Seolah-olah tu lafaz keimanan dia, dia percaya pada Allah. Adakah dia akan diampunkan? Baik. Sekarang persoalan dia, ucapan yang dia ucap ini adalah datang daripada hati atau memang daripada bibir mulut dia? Maksud dia duk lemah-lemah tu, adakah daripada hati dia ataupun dia sebut, sekarang aku beriman, aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Baik. Ada satu hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia untuk kita hubungkan dengan suasana dan keadaan ni. Dah orang duk tanya kan, adakah Tuhan akan ampunkan dia ke? Baik.
Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, daripada Ali bin Yazid, daripada Yusuf bin Mahram, daripada Ibnu Abbas. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah membacakan ayat ni, ketika Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel, aku percaya dan aku beriman bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali yang telah beriman kepadanya Banu Israel. Lalu ketika itu datang malaikat Jibril. Jadi Jibril kata apa dekat Nabi? Jibril kata, wahai Muhammad, sekiranya engkau dapat melihat keadaan aku pada waktu tu. Jibril habaq kat Nabi, kalaulah kamu dapat melihat keadaan aku pada waktu tu, aku buat apa? Jibril sebut melalui hadis Nabi tu, aku ni ambil tanah liat daripada Laut Merah tu, dan aku cekah mulut Fir'aun ni, aku masukkan tanah liat dan sumbat tanah liat tu dalam mulut dia, untuk menghindari dia agar dia tak dapat rahmat Allah. Boleh faham tak? Maksudnya bila seorang tu nak mengucapkan sesuatu, kita tak mau bagi dia mengucapkan ucapan tu sehingga dia ni diampuni, dia ni dirahmati, kita ambil sesuatu sumbat mulut tu, biar doa lekat, tak boleh nak sebut apa. Pasti kamu akan dapati keadaan pada waktu tu sangat-sangat mengerikan. Itu gambaran melalui hadis Nabi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal berkenaan dengan keadaan Jibril yang cerita pada Nabi, yang mana Jibril ni ambil tanah liat daripada Laut Merah, cekah mulut Fir'aun, sumbat dan masukkan dalam tu. Okey, boleh faham tu tak? Baik. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang berserah diri. Serah diri sungguhlah. Wa ana minal muslimin, hak kita diucap hari ni pun dalam doa iftitah tu kan, wa ana minal muslimin, aku termasuk di kalangan orang muslim. Dia pun nak jadi muslim juga dah, Fir'aun. Baik, sambungan. Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Adakah sekarang baru kamu akan beriman ataupun percaya, padahal sesungguhnya sebelum ini ataupun sejak dulu kamu ni telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta minal mufsidin, padahal kamu juga termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Ini adalah satu jawapan daripada Allah agar kita tidak menjadi seperti Fir'aun ataupun yang seangkatan dengannya, yaitu golongan-golongan yang mendurhakai, mengingkari dan menentang Allah. Tetapi bila mereka dapat melihat dengan sebenar-benar penglihatan ujian, ancaman dan musibah daripada Allah, barulah mereka nak menukar apa yang telah mereka lalui sebelum ini. Kalau kita hidup atas dunia ni, kita melakukan kejahatan, kita melakukan kerosakan, kita buat dosa dan maksiat, Allah bagi laluan pada kita, iaitu melakukan taubat, supaya kita kenang, supaya kita fikir, supaya kita muhasabah kembali atas perbuatan-perbuatan kita sebelum ni. Jadi biar kita tu sedar diri, biar kita insaf, kembali kepada jalan yang sebenar. Tetapi kebanyakan orang-orang yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu tokoh-tokoh yang besar, pemimpin-pemimpin yang hebat, antaranya Fir'aun, itulah ungkapan yang diberikan oleh Allah. Apakah sekarang baru kamu nak percaya dan beriman? Sedangkan kamu sejak dulu lagi asyik ingkar Allah, lawan Allah. Kamu buat apa? Kamu menderhakai Allah dan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan, iaitu menyesatkan manusia lain. Dalam surah apa saya tak ingat lah.
Ada satu ayat Quran, tak apalah surah mana-mana, disebutkan waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la tunsarun. Waja'alnahum, dan dia telah menjadikan kepada kamu a'immah, pemimpin-pemimpin, yad'una ilan nar, yang menyeru manusia kepada jalan neraka. Sewaktu kita hidup atas dunia ni, ada yang telah dijadikan oleh Allah ni pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh tertentu yang mana mereka bukan memimpin manusia lain kepada jalan yang diredai Allah. Bukan mereka pimpin jalan yang dipersetujui oleh Allah, tetapi mereka memimpin dan mengajak manusia lain menuju jalan ke neraka dengan cara memesong, menyeleweng dan menyesatkan manusia lain. Wa yaumal qiyamati la tunsarun, dan di hari kiamat kelak mereka sesekali tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya ni kita tengok dalam surah Al-Qasas ayat 41. Mak boleh rujuk ayat tadi. Baru teringat ayat dia. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la tunsarun. Al-Qasas ayat 41. Baik. Fal yauma nunajjika bi badanika. Maka pada hari ini kami telah menyelamatkan kamu. Maksud menyelamat ni bukan menyelamatkan daripada mati lemah. Menyelamatkan kamu dengan perantaraan apa? Bi badanika, jasad kamu tu. Pada hari ini kami telah menyelamatkan kamu melalui perantaraan badan kamu tu. Jadi keadaan ni sebenarnya telah menjadi, kita kata apa? Maksudnya orang Bani Israel benar-benar pada waktu tu nak mengetahui adakah Fir'aun yang telah ditenggelami oleh Allah dalam Laut Merah tu, dia tu mati ataupun terselamat. Jadi bila satu masa Allah lemparkan balik jasad dia tu di tepian laut, maka ini menunjukkan bahawa Allah telah jaga jasad dia, badan dia tu, untuk dijadikan sebagai pelajaran, sebagai iktibar. Kepada siapa? Litakuna liman khalfaka ayah, kepada orang-orang yang akan datang setelah kamu sebagai suatu pengajaran. Baik. Yang ni ada khilaf, iaitu pandangan Ibnu Abbas dengan sebahagian ulama-ulama salaf. Jadi siapa sebenarnya hak nak tahu, kalau boleh nak confirm Fir'aun selamat ke tak selamat? Confirmnya Bani Israel. Kalau belah sana memang tak ada sekut abuk pun, siapa nak tahu? Sebab semua masuk dalam laut dah. Jadi nak pastikan kalau Fir'aun tu terselamat, maksudnya bahaya tu tak habis lagi lah. Jadi bila Fir'aun tu benar-benar dah dilemaskan oleh Allah, maka terselamatlah Bani Israel daripada ancaman Fir'aun. Baik. Ada 4 pandangan tentang makna bibadanika tu, menyelamatkan badan kamu. Baik. Yang pertama pandangan daripada Mujahid, bermaksud badan di sini ialah jasad. Jasad tu, jasad. Manakala yang kedua pandangan Al-Hasan, iaitu mengatakan jasad tanpa ruh. Memanglah dah mati jasad tanpa ruh, biarlah kita sebut apa yang ulama sebut dalam kitab. Yang ketiga pandangan daripada Abdullah ibnu Shaddad, iaitu mengatakan tubuh Fir'aun tu diselamatkan oleh Allah dalam keadaan utuh, yakni tidak ada kecacatan. Maksudnya tak tercabut, masa lemah tu tak tercabut tangan, tak terkeluar mata, tak tercabut gigi. Maksudnya dalam keadaan utuh, tanpa kita kata kekurangan, dan juga tanpa kita kata benda-benda tadilah. Maksudnya Allah jaga jasad dia, Allah jaga badan dia, supaya bila dia ni terselamat di tepian pantai, orang boleh kenal dia dan dapat cek yang ni untuk confirm memang ni Fir'aun. Dan yang keempat daripada Abu Sakhar, yang mengatakan badan di sini ialah jasadnya yang diselamatkan oleh Allah dalam keadaan memakai baju besi dia yang terkenal itu.
Jadi keempat-empat ni sebenarnya saling menguatkan yang lain. Kalau kita kata jasad, betul dah jasad. Jasad tanpa roh pun betul. Jasad tanpa roh yang tubuh dia ni selamat. Maksudnya tak ada kecederaan, tak ada putus pun betul. Lepas tu jasad sekali dengan baju besi dia pun betul. Jadi tujuan begitu, kalau kita kata muka ni jadi kembung, muka ni jadi bengkak, orang takut confuse. Ni Fir'aun ke siapa contoh? Jadi bagi dia elok tu biar orang kenal betul Fir'aun. Baju besi yang dia pakai ni pun memang baju Fir'aun. Jadi nak mengesahkan itulah Fir'aun. Jadi dikatakan Fir'aun ni Fir'aun mana? Sebab Fir'aun ni banyak. Jadi antara yang terkenal lah mengatakan Fir'aun tu adalah merujuk Ramsis yang kedua. Dan Fir'aun ni lah yang telah dibuat uji kaji oleh profesor dari Perancis. Ingat saya Maurice Bucaille tu kan. Dia buat kajian sehingga akhirnya dia masuk Islam. Asalnya dia nak melakukan penelitian saja terhadap mumia tu. Dipinjamkan daripada Mesir, diterbangkan ke Perancis. Jadi bila dia buat apa, dia pun rujuk ayat Quran. Rupanya Quran cerita dah lama dah benda ni. Jadi atas dasar tu dia bertemulah dengan sahabat-sahabat Islam, tanya. Akhirnya Allah buka pintu hidayah dia masuk Islam. Okey. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi iktibar dan pengajaran bagi orang yang setelah kamu. Setelah kamu tu siapa? Kita lah. Hari ini nak jadikan pengajaran dan iktibar, siapa yang ingkar Allah, siapa yang lawan Allah, siapa yang durhaka Allah, itulah balasan dia. Lebih-lebih lagi dia bukan setakat lawan, dia mengaku dia tu siapa? Dia tu Tuhan. Seolah-olah pemerintahan tu berada di bawah kedua tapak kaki aku. Maksud bawah tapak kaki tu dia nak cakap pemerintahan dia ni luas. Pemerintahan dia ni banyak wilayah-wilayah yang ditakluki dan dijajah oleh dia. Tentera-tentera dia ramai, ahli-ahli sihir dia ramai, ahli-ahli nujum dia ramai, seolah-olah dia segala-galanya. Tapi akhirnya itulah kesudahan bagi seorang manusia yang digelar oleh Allah sebagai Fir'aun di dalam Al-Quran. Begitulah pengakhiran yang cukup mengerikan, yang kita panggil sadis lah kan. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia sentiasa berlengah-lengah ataupun lalai daripada memperingati ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran yang kami tunjukkan kepada mereka. Ni kita kata sebagai contohlah satu ayat daripada Allah, satu bentuk kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada manusia yang ingkar. Ingkar pun tetap ingkar. Kalau kita kata, aku ingkar pun taklah sampai tahap Fir'aun kan. Kita kata contoh, macam Fir'aun mengaku Tuhan, aku tak pernah mengaku Tuhan, tak suruh orang sembah kita. Jadi walaupun begitu, ingkar tu sendiri, ingkar tetap ingkar. Sebesar mana keingkaran dan sekecil keingkaran, jauhilah bentuk-bentuk pengingkaran terhadap Allah. Dan ada satu kes yang terkait dengan benda ni bila Rasulullah berhijrah ke Madinah. Satu ketika dulu Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah lihat orang-orang Yahudi di Madinah ni berpuasa pada hari Ashura. Orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu Rasulullah tanya, apakah yang menyebabkan kamu berpuasa pada hari ini? Ada suatu peristiwa yang penting ke bagi kamu yang menyebabkan kamu berpuasa? Lalu mereka menjawab, faqalu haza yaumun zahara fihi Musa ala Fir'aun. Sebenarnya ini adalah hari di mana Allah telah memberi kemenangan kepada Nabi Musa terhadap Fir'aun. Hari Allah menyelamatkan Nabi Musa tu berbetulan jatuh pada hari Ashura. Lalu Rasulullah sebut apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Nabi pun sebut kepada sahabat-sahabat dia, antum ahaqqu bi Musa minhum fasumuhu. Kamu semua sahabat-sahabatku ni lebih berhak Nabi Musa itu melebihi daripada mereka, maka berpuasalah kamu. Berbetulan Yahudi pun puasa. Yahudi puasa tu sebab apa? Sebab hari diselamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, diselamatkan Musa daripada Fir'aun. Kita sebab hari
Asyura. Dah berbetulan nak buat lagu mana? Tak boleh nak buat apa. Jadi kita sambut atas dasar kepercayaan kita, dia sambut atas dasar kepercayaan dia. Baik, tu antara sedikit sebanyak hadis-hadis yang berkaitan dengan pentafsiran 3 ayat yang kita bacakan pada malam ini. Jadi bila terselamat saja Bani Israel tadi, maka apa yang berlaku? Nabi Allah Musa pun membawa mereka dalam perjalanan nak menuju ke bumi yang dijanjikan, macam-macam lah tengah jalan tu. Inilah yang disebutkan tadi, yang Allah sebut kamu akan diuji dengan pelbagai ujian. Macam-macam Bani Israel ni. Mereka walaupun kita kata duduk jadi hamba orang, kuli orang di Mesir, sekurang-kurangnya boleh makan. Boleh makan kan? Kita jadi kuli pun boleh makan. Ni bila duduk tengah padang pasir, batu jenis berbatu batan, kan situ ada Bukit Tursina apa, payah nak makan tu, dia start dah lah perangai dia. Dia teringat balik lah, duduk di Mesir jadi hamba pun boleh lagi makan, boleh lagi minum, ada lagi rumah. Ni duduk sini ni, Allah, makan payah, minum payah, panas lagi, rumah tak ada. Dia start dah buat songeng. Tengok keadaan Nabi Musa, walaupun dia tu kerah, walaupun dia tu kita kata bengkeng, tapi nak menghadapi perangai Bani Israel ni. Lepas tu minta ayat pula. Sehingga sekali lagi, mukjizat tongkat Nabi Musa tu dia pukul pada batu di Bukit Tursina tu, keluar 12 pancaran mata air tu kan. Ayat dia surah Baqarah tu apa dia, Haji? Apa? Tak ingat lah ayat tu. Minhu masnata asyara ainan. Ingat tak ayat tu? Fakul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Bila Nabi Musa pukul tongkat tu pada batu, maka keluarlah 12 mata air. Jadi setiap sip tadi, kabilah tadi pun tahu di mana mata air masing-masing. Di sini satu lagi mukjizat. Sebab kalau kita kira secara logika dan rasional, kayu pukul batu, siapa hak patah? Siapa hak hancur? Tongkat tu kayu, pukul batu. Kalau ikut logik, patah tongkat Nabi Musa. Tapi nak habaq mukjizat di sini, pukulan tu, tongkat tu tak patah, batu tu mengeluarkan mata air. Bagi pula mata air, selesai satu hal. Nak berjalan, Allah bagi apa? Allah bagi satu awan yang khusus bila mereka berjalan, awan ni sentiasa ikut depa, meneduhi depa. Kita hari ni berjalan ada awan teduh? Tak ada. Panas-panas lagu tu, tambah-tambah musim panas ni tak ada awan mana. Tapi dia ni Allah bagi satu rahmat, bila mereka berjalan ni ada satu awan sentiasa meneduhi mereka, teduh, pas rasa pula sejuk. Sejuk tu tak tahulah macam mana, rasa macam aircon ke wallahu alam tu, tapi nak habaqnya selesa dalam keadaan mereka tu tak panas. Lepas tu ada pula berlaku apa? Pengkhianatan dah. Sampai keluar ulat di celah-celah batu tu, ulat tu patuk mereka pula. Lepas tu mari pula mengadu dengan Nabi Musa, ni kami kena patuk kat ulat ni macam mana? Sehingga Nabi Musa kena apa? Buat tembaga bentuk ulat letak di kayu tu, kena pergi cium ulat tu baru okey balik. Buat mazbah kemah suci untuk lantik anak-anak Nabi Harun jadi imam dan pemimpin bagi Bani Israel. Lepas tu bila sampai di sempadan, bila tengok orang-orang sana hak kuat-kuat besar-besar, nak lari pula, takut nak berperang pula. Macam-macam Bani Israel ni. Apa pun sepanjang tempoh tu jugalah, hak paling besar sekali ujian ialah bila Nabi Musa tu naik ke atas Bukit Tursina nak menerima wahyu daripada Allah 40 hari 40 malam tu. Cuma terlewat hari ke-42 baru turun. Masa itulah Samiri buat dajjal. Samiri buat dajjal macam mana tuan-tuan? Mah tadilah, mah hak mereka pinjam tu tak sempat dikembalikan tu banyak. Jadi Samiri buat cerita lagu mana? Mah ni bukan hak kita. Bila bukan hak kita, kita ambil tu jadi kesalahan.
dalam hukum salah ambil hak orang. Lepas tu kita nak buat lagu mana ni? Nabi Musa naik dah atas bukit nak tunggu dia turun. Baiklah. Sekarang ni macam ni. Bila kita tak tahu lagi boleh ambil ke tak boleh ambil, kita gali satu lubang. Jadi kita letak semua barang hak kita pinjam tadi dalam lubang ni. Bila Nabi Musa turun, kita korek balik baru kita tanya, boleh ambil ke tak boleh ambil. Jadi jangan masing-masing pegang, kita letak di satu tempat. Jadi bila Bani Israel ni balik, dia lah pergi korek balik. Dia pergi korek balik, kemudian dia leburkan emas tu. Sekali dengan apa? Sebab dia antara yang Allah bagi kelebihan nampak Jibril naik kuda. Siapa yang nampak Jibril naik kuda? Samiri. Orang lain tak nampak. Jadi setiap kali dia nampak kuda Jibril tu, setiap kali kaki kuda Jibril sentuh bumi, dia menumbuhkan tumbuhan. Setiap jejakan tu menumbuhkan sesuatu. Dia pun rasa aneh dan pelik. Dia ambil pasir-pasir hak bekas jejakan kaki kuda Jibril tu. Dia simpan dalam uncang. Jadi bila dia lebur emas tadi, dia bentuk apa? Dia bentuk lembu. Dia bubuh sekali pasir tu. Bila dia bubuh sekali pasir tu yang menyebabkan lembu tu boleh bergerak dan mulut ngongak-ngongak-ngongak. Mulut ngongak okey lagi. Pak Cik Tan masuk pula dalam tu, tak ada apa. Bila Pak Cik Tan masuk dalam tu, tahu Pak Cik Tan? Tahu Pak Cik Tan? Setan lah. Bukan Atan hak Didi and Friend tu Pak Cik Atan tu lain. Baik, bila masuk dalam tu, inilah. Musa tu tersilap mencari Tuhan dia. Sebenarnya Tuhan dia cari tak jumpa-jumpa. Sebab tu dia tak balik-balik. Janji dengan kita 40 hari. Ni tak balik-balik lagi. Sebenarnya Tuhan hak dia cari-cari, inilah Tuhan kita semua. Tuhan bagi Bani Israel. Nak cakap Nabi Harun pun tak ada nak kawal dah suasana pada waktu tu. Sebab tu bila Nabi Musa turun, nak cakap nak marah, dia hempapkan luh yang dia terima daripada Allah tu sehingga berkecai. Pecah habis. Dia pergi tarik rambut Nabi Harun, tarik janggut Nabi Harun, pasal apa jadi sampai tahap macam ni. Tapi nak habaq Samiri ni, tak tahulah Samiri ni siapa. Ada setengah orang beranggapan Samiri tu sendiri dah Dajjal dah. Ada setengah orang Samiri tu kata Dajjal. Sebab apa? Dia kata sebab Nabi Musa tak boleh nak buat apa. Nabi Musa tak boleh nak sentuh dia. Nabi Musa cuma boleh buat apa? Halau dia daripada perkumpulan tu saja. Pergi ke lain. Jangan ikut kami, jangan follow kami. Sepatutnya tahap memurtadkan atau menyelewengkan tu, kalau setahap bengkel Nabi Musa, patut buat apa dah kat Samiri? Kalau tahap Nabi Musa tu memang makan penampak, memang makan terajang dah, tapi tak boleh nak buat apa. Tak tahulah dia tu siapa, sekadar Samiri yang hidup pada zaman Musa, atau mungkin ada benarnya setengah orang berpendapat dia tu sendiri ada dah Dajjal dah pada zaman tu. Wallahu alam lah, Allah lebih mengetahui. Apapun, dia bawa pengikut dia ke satu arah yang lain, berbeza dengan perjalanan Nabi Allah Musa dan Harun. Jadi dia bawa isu lembu tu. Jadi lembu hak mereka buat tu bukan makna bagi surah Baqarah tu, bukan. Kan surah Baqarah tu, surah lembu tu bukan kerana kes buat lembu emas tu. Surah lembu tu kes lembu betul. Hak mereka nak cari siapa pembunuh sebenar. Dia dulu ada satu kisah zaman Nabi Musa ni. Dia ada anak ni, bapak dia bila meninggal tinggal harta yang banyak. Anak ni dapat faraid yang banyak daripada peninggalan harta bapak dia. Jadi pak saudara ni main kilat, dia berkhianat, dia nak dapatkan harta tu, dia bunuh anak saudara dia. Jadi anak saudara dia tak ada waris lain, jadi bila mati kawan tu dapat kat dia harta tu. Jadi orang ni duk cari siapa pembunuh kepada budak lelaki tu. Jadi mereka jumpa Nabi Musa, lalu wahyu daripada Allah suruh cari lembu. Dia pun pergi carilah. Dia bukan dia nak cerita je, dia nak suruh orang cari, dia sendiri malas nak cari. Tapi malas tak malas pun sebab mereka yang mulakan isu dan kes ni cari. Lepas tu cari pula, dia buatlah tengok ayat-ayat dia. Lembu ni besar mana kan? Besar ni ke besar ni, padahal dia malas dah. Bila orang kata besar ni, dia cari sekejap, color warna apa? Color merah ke orange ke? Dia buat color pula. Last sekali jumpa, bila jumpa buat apa? Sembelih lembu tu, ambil bahagian, salah satu bahagian dia iaitu ekor. Ambil ekor lembu tu, bedai dekat mayat budak tu hidup balik. Hidup sementara untuk bagi tahu siapa pembunuh dia yang sebenar. Lalu budak tu hidup, dia habaqlah, yang bunuh aku pak saudara aku. Kemudian dia
dimatikan balik. Jadi tahulah. Tu baru hak betul-betul surah Baqarah tu cerita lembu. Habis ya? Cukup tak? Saya pun penat juga. Kita sambung pula minggu depan, bulan depan. InsyaAllah awal bulan April pula. Jadi mudah-mudahan daripada sedikit tafsiran berkenaan ayat 90, 91, 92 daripada surah Yunus dapat memberikan kefahaman tentang ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kisah Fir'aun ini dapat kita jadikan pengajaran dan sempadan dalam kehidupan kita agar sentiasa berhati-hati tentang watak kita. Watak kita perlu ingat, kita ni hamba Allah, kita ni kuli bagi Allah, tak lebih daripada tu, dan tak akan mampu mengatasi segala-galanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu zat Tuhan pencipta yang selayak-layaknya untuk kita perakukan sebagai Tuhan dan penguasa segala-galanya bagi kita semua. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun merupakan satu pilihan jalan yang silap, jalan yang salah. Jadi hindarilah kehidupan kita dari sudut beragama agar tidak terikut dengan jalan dan jejak yang telah dilalui oleh Fir'aun dan mana-mana individu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran yang seumpama dengannya.